Tu Oyen dan Putih membesar bersama di celah pagar rumah jiran sejak mereka masih kecil dan lincah bermain. Hubungan akrab itu mematangkan cinta mereka sehingga mereka menjadi pasangan yang tidak dapat dipisahkan di kawasan kejiranan. Oyen merupakan seekor kucing yang sangat pemalas dan lebih gemar menghabiskan masanya dengan tidur di bawah matahari. Meskipun malas bekerja, Oyen mempunyai hati yang sangat lembut dan sentiasa menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada Putih. Oyen mempunyai satu kepercayaan pelik bahawa dia sebenarnya adalah seorang jutawan yang telah memenangi loteri ikan salmon. Setiap hari, Oyen hanya memerhati gelagat jiran-jirannya sambil membayangkan dia memiliki sebuah maligai emas yang sangat mewah. Kehidupan mereka semakin berseri apabila Putih melahirkan 3 ekor anak kucing yang comel dan mempunyai bulu berwarna jingga. Sebagai seorang bapa, Oyen tetap dengan tabiat lamanya yang suka berdengkur panjang tanpa menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Putih sering kelihatan sibuk menguruskan anak-anak dan mencari sisa makanan, manakala Oyen terus hanyut dalam mimpi indahnya. Walaupun tidak membantu kerja rumah, Oyen akan memastikan anak-anaknya sentiasa berada dalam dakapan hangatnya setiap kali mereka tidur. Oyen yakin bahawa kekayaannya akan muncul secara tiba-tiba tanpa perlu dia bersusah payah mengejar tikus di dapur. Kesabaran Putih terhadap sikap pemalas Oyen sangat tinggi kerana dia tahu Oyen tidak pernah sekalipun berkasar dengan mereka. Apabila anak-anaknya mula aktif bermain, Oyen hanya memandang dari jauh sambil melunjurkan kakinya dengan penuh gaya seorang bos. Oyen sering membayangkan dia sedang memandu kereta mewah, padahal dia sebenarnya hanya sedang baring di atas bonet kereta. Setiap kali Putih kelihatan letih, Oyen akan datang mendekat dan menjilat bulu isterinya sebagai tanda penghargaan yang tulus. Anak-anak kucing itu sangat mengagumi bapa mereka yang kelihatan sangat tenang dan tidak pernah nampak terbeban dengan masalah. Oyen percaya bahawa status jutawannya membolehkan dia berehat seumur hidup tanpa perlu risau tentang hari esok yang mendatang. Meskipun dunia menganggapnya malas, bagi Putih dan anak-anak, Oyen adalah pelindung yang sentiasa ada di sisi mereka. Kebahagiaan keluarga kecil ini tidak diukur dengan harta, tetapi dengan kehangatan pelukan Oyen yang sangat menenangkan hati. Oyen akhirnya hidup bahagia dalam dunianya sendiri sebagai jutawan kasih sayang yang paling kaya di seluruh taman perumahan.